Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share berkenaan dengan kipas Deka. So, masalah yang Alang alami adalah dia punya remote tak boleh nak guna. Sebab apa? Dia punya bateri punya terminal dah berkarat. Jadi, bila masukkan bateri yang kecil, dia tak ada respon. Dia memang tak hidup. Bila tak hidup, memang tak ada respon lah. Kalau ikutkan untuk model ni, Deka ni, rasanya kalau cari dekat kedai kipas memang susah untuk dapatkan remote jenis macam ni. So, apa benda yang Alang akan buat adalah kipas ni Alang akan bypass. Dan dekat dia punya main switch on off tu Alang akan pasangkan regulator untuk control dia punya speed. So, bila Alang bypass, so ni Alang akan letakkan maksimum, contoh 2 UF ataupun 1.8 UF. Deka punya spek. Dan untuk yang tu maksimum. Jadi untuk kontrol dia punya speed dah tak boleh. Akan letak regulator. Okey, jom. Okey, so sekarang ni apa benda yang perlu buat adalah untuk cari dia punya board. So dekat mana dia punya board? Sama ada dekat sini ataupun dekat sini ataupun dekat sini. So biasanya Deka dekat sini. Okey, so cara untuk buka adalah ini, lampu ni kita pusingkan arah lawan jam. Okey. Oh, jangan pecah sudah. Okey, so yang ni Alang try ompelkan sikit saja. Mungkin dia ada melekat ke apa ke. Okey, nampak macam ada pergerakan sedikit. Okey, nampak. Kalau ikutkan dia mudah je. Okey, ni pusing arah lawan jam. Okey, nampak. Okey. So dia mungkin tak pernah buka ataupun memang tak pernah buka. So itu yang menyebabkan dia sangat ketat. Alhamdulillah dah berjaya. Okey, jom tengok dengan lebih dekat apa yang ada dekat board ni. Okey, so sekarang ni nampak dia punya board. So yang ni dia punya LED. Yang ni dia punya board dia jenis macam U-shape tapi jenis yang besar. Okey, yang ni dia punya kapasitor. Yang ni live neutral. Yang ni dia punya yang ke wire ke motor. Okey, jom Alang akan tunjukkan cara untuk bypass kipas Deka ni. Okey, so untuk kita buka yang ni, so kita tengok dulu skru yang mana yang ada, kita buka dahulu. Okey, first kali pastikan yang dekat switch on off tu dah tutup. So tak ada masalah lah kalau kita nak cabut pun. So biasanya Alang punya practice connector last kali. Sebab apa? So bila dia terjatuh, dia akan hanging. So board ni akan hanging, dia tak akan jatuh puk sampai bawah. Sebab konektor masih terpasang dekat board tu. So yang tu Alang punya practice lah. So ni ada konektor lagi ni. Ini untuk konektor lampu. Okey. Nampak tak? Dia still hanging. Sebab apa? Sebab ada konektor yang masih bersambung dekat board. So sebab tu tak ada masalah pun kalau kita buka macam tu je. So kita tak takut dia jatuh ke bawah. Okey, so yang ni dah buka. Okey. Lepas tu kapasitor ni pun terpotong. Okey, yang ni ada satu lagi. Konektor yang motor yang ni, yang wire halus ni. Okey, dia terganggu sikit dengan kapasitor ni. Dia ada ni, Alang potong yang ni. Okey, Alang buka dulu konektor untuk kapasitor ni. Okey. So yang ni Alang dah buka. So last kali untuk ni. Bismillah. Nampak dia hanging. Okey, hanging tak masalah. Okey, so dah berjaya buka. Mantap.
Okey, so kalau ikutkan yang ni adalah left neutral. So merah tebal ni left, yang hitam ni neutral. So yang ni adalah coil. Wire yang pergi ke coil ada 7, biru halus, ungu, putih, coklat, grey, kuning dan juga orange. So untuk yang ni tak payah pakai. Yang ni adalah yang pergi ke LED. So yang ni yang Alang akan tunjuk. So yang ni Alang akan buat dulu, and then Alang akan share kepada korang lah. Okey, kalau ikutkan sayang nak potong connection ni, tapi tak ada masalah pun sebab yang besi dalam ni Alang ada. So in case kalau nak pakai semula board ataupun apa-apa hal, so tak ada masalah. Okey, so Alang akan potong sini semua. Lepas tu pasang menggunakan konektor elektrik tu. Lepas tu Alang akan share result kepada anda. Okey. Okey, so sekarang ni Alang dah complete bypass. Sebelum tu Alang akan tunjukkan. So yang ni kapasitor yang dah tukar. So yang ni Alang ada jual dekat Shopee, yang original. So kalau tengok yang dia punya ori yang ni sama design, nampak? Okey, 2 UF sama 2 UF. Yang ni 450 volt, yang ni 500 volt. Yang ni lagi better lah. Okey, so biasanya untuk rutin Alang, kalau Alang tukar pastikan tulis tarikh. So kita ingat lah bila kita tukar. So untuk next punya tukar macam mana kan. So kita akan ingat. Okey, so seterusnya yang ni macam Alang bagi tahu, yang ni tak payah usik. So yang ni untuk wire yang Alang dah bypass. Okey, kalau ikutkan macam Alang inform tadi, dia ada 7 wire halus. So Alang hanya gunakan 4 wire halus. So remaining lagi 3 ni Alang tak potong sebab Alang tak nak gunakan. So yang Alang potong adalah biru halus, grey halus, yellow halus dan juga orange halus. So wire yang tebal adalah merah dan juga hitam. Okey, kita tengok dengan lebih dekat lagi. Okey, first kali yang ni adalah wire kapasitor. Okey, kapasitor okay, ingat. So untuk first yang connection yang pertama ni, kapasitor orange halus, hitam neutral. Yang kedua kapasitor biru halus, dan yang last kali adalah dia ada 3 wire grey halus, yellow halus dan juga light. So yang ni adalah cara bypass dia. Menggunakan connection electrical ni, connector, and then macam ni dah siap. So jom Alang tunjuk dia punya result. Okay, so sekarang ni Alang belum tutup lagi dia punya cover lampu tu. So memang lampu lepas ni memang tak boleh pakai lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alang on kan. Okay, nampak dia dah laju. Pusingan dia pun betul arah lawan jam. Kalau pusingan untuk kipas, nampak dah laju. Cuma macam Alang beritahu awal tadi, dia tak boleh nak kontrol kelajuan. So apa benda yang perlu Alang buat adalah letakkan fan regulator dekat bahagian sini. Okey, mantap. Okey, so untuk kemas, kalau ikutkan yang ni kena double tape kat sini. Double tape kat sini, lepas tu kita pasang je. So Alang double tape tak bawa, so tak ada masalah pun. Terus je macam ni. And then okey, dah settle.